Bila mengembara di tempat orang ni selalu membuka mata aku untuk melihat dunia melalui lensa seorang pengembara. Baru aku faham setiap manusia punya cara berbeza untuk menunjukkan kebaikannya. Kalau tak mengembara, kita tak akan nampak betapa luasnya kebaikan manusia itu. Jadi, mengembaralah supaya mata kita lebih banyak melihat kebaikan daripada keburukan. Good morning geng, selamat kembali di channel aku. Dan hari ni aku nak bergerak ke Kuala Terengganu. So sekarang di rumah Abang Lan ada orang cakap bilik warm shower. Dia macam style homestay ataupun tempat para traveller. Lagi kalau yang cyclist bolehlah singgah kat sini kan. Menarik konsep dia. So ni Nabi tengah siap-siap ke bilik ni. Semalam aku dah tunjukkan. Simple je tapi penuh dengan ada kemudahan-kemudahan untuk kita berehat lah. Ada aircon, katil queen, ada satu single. So kat situ pun banyak ada tempat-tempat orang cakap rak-rak untuk simpan kita punya barang-barang. Ni yang bestnya. Aku pernah bagi aku punya postcard kat Abang Lan semasa aku kayuh ke Madinah ni. So ni lah tulisan aku. Menarik. Itu cerita untuk pagi ni. So kita akan macam biasa buat persiapan sebelum ride. So ni motornya. Kita akan terus ke Kuala Terengganu lah insyaAllah. Sebenarnya ada kawan nak jumpa di Merang. So mungkin ke sana dulu baru ke Kuala Terengganu. Let's go. Jom kita ke lokasi seterusnya. Nak pergi ke kilang baju printing work by Cubic. Kita pergi situ dulu nak settlekan. Orang cakap aku cuba nak collab ataupun nak minta dia tolong aku lah buat baju yang berkualiti. So aku dapat recommendation daripada Abang Lan, suruh buat dengan dia sebab kualiti dia bagus. Dia gunakan orang cakap dia bukan yang press print tu, dia ada cara dia. Nanti aku tunjukkan macam mana cara old school dia. So baju tu boleh tahan 2-3 tahun lah bila dia dah print semua tu. By hand je. Aku rasa ada kilang dia. Nanti kita tunjukkan cara-cara dia. Let's go. Alhamdulillah kita sampai dekat area industri kilang-kilang. So kat sinilah kilang dia buat baju, print baju semua kan. InsyaAllah lah harap-harap ada berita baik untuk kita punya misi ride ke Eropah ni. Untuk buat baju, harap korang boleh support lah kalau aku ada buat baju kan. Assalamualaikum. Cubic print sampel baju. Lepas tu logo saya dah ada. Lepas tu tengok sampel baju je lah. Tengok macam mana lah design. Masuk dalam, jumpa dengan Miju. Oh, Miju ke dalam. Berapa ni bang kalau biasanya average harga untuk Harga kena tanya Apis ya? Ini tebal sangat dah. Tebal sangat. Ni just nice. Ni bagus kan? Ini panggil skin biasa je. Skin biasa. Rubber dust. Yang biasa je. Standard punya. Kalau yang belakangnya ni, rubber macam ni lah. Yang biasa. Biasa. Okey. Ni logo belakang. Kat belakang. Lepas tu depan kecil kita gambar aku itu. So rasanya yang inilah. Lepas tu dia punya kain. Kain ni bagus juga. So ada dua jenis lah. Oversize dengan normal size lah. So kita ambil design yang orang cakap yang ni lah. Biasa je. Biar tak panas. Cantik je dia punya design. Kalau tak, dia punya material dan inilah kualiti dia. So aku dah pilih. InsyaAllah aku harap korang boleh support aku punya t-shirt untuk perjalanan aku misi ride ke Eropah. So ni satu, orang cakap satu cara nak generate income while travelling. So ni antara salah satunya. Dan sebelum ni Amir Asyad pernah buat dengan Cubic ni juga.
So aku pun why not try lah. So nanti sambil aku travel, korang order je, diorang akan hantar terus. So aku boleh lebih percaya lah, barang tu kualiti bagus dan barang pun sampai dengan customer dapat dengan puas hati juga. Aku puas hati, kau pun puas hati. So tu je lah. Assalamualaikum bang. Ui, sikit lagi. So kita singgah kat kedai ni macam roti canai je kan. Tak tahu ada menu lain tak. Kita try je lah. Bismillah. So menu untuk hari ni kita take away simau dengan nasi minyak ya. Gulai ayam. Terima kasih. Banyak kecil. Bismillah. Banyak kecil aja. Bismillah, kita makan. Alhamdulillah selesai makan. Perut macam biasa dah kenyang. Make sure sebelum ride perut kena isi dulu makan. So ni nak ke Kuala Terengganu dalam, tak silap aku, dalam 50 km dari sini. Tapi kita nak pergi ke Merang, area homestay tu dekat 1-2 jam lah, 1-2 jam. Pukul 4 sampai. Let's go. Bismillah. Kita ke Kuala Terengganu dulu. Okay guys, aku dah lagi 20 km nak sampai ke Kuala Terengganu. Tapi lagi 52 km nak ke Merang. So ni sebelum ni aku jalan area sini 2 tahun lepas, still tak siap-siap mat. Yang apa jalan atas ni, highway atas ni masih under construction. So tempat ni memang tengok lah, sempit, bahaya pula jalan dia. Tu aku nak beritahu kat area ni, kat area Marang. Kat ni kat area Pekan Marang. So lagi 20 km nak sampai. Bismillah. Masjid Ruslan Marang Terengganu. Kita berhenti rehat dan minum air. Ini masjid kan? Ini Mahat. Masjid ni dalam tu je. Kat sini kot. Alhamdulillah sampai. Oh. Lama juga kita di atas jalan. Penat. Aduh, baru ride sikit dia dah macam ngantuk. Bukan penat, ngantuk lah. Sampai tertidur tadi. Asyik. Ride dia sampai tertidur kat area belah pantai Terengganu ni. Mungkin angin kuat, jalan pun lurus je, tak ada apa-apa. So tak apa, kita berbaring sekejap, solat, sambung ke Kuala Terengganu. Let's go. Bila geng, lepas solat, baring kejap dekat masjid ni. Cari juga tu air. Botol air. Aku nak isi air kat sini kan. Tapi tak ada koi ke apa. Tapi tak apa, kita cari ataupun beli air lah. Kita beli air lah kot. Nak jimat. Pasal carilah koi dekat area masjid ni. Macam biasa. So lepas solat, jom kita lanjutkan perjalanan ke Kuala Terengganu. 15 km je. So berapa tingkat? 1, 2, 3, 4. Tinggi gila. So aku dekat Mahat Darul Quran. Masjid sebenarnya. Masjid Rusila. So kita singgah. Solat tadi. Menariknya ni lah. Atas ni madrasah Quran rupanya. Itu je lah nak share. So kita nak terus ke Kuala Terengganu. Tak start lagi. Alhamdulillah kita sampai di Kuala Terengganu. Lagi sikit nak ke pusat bandaraya.
So inilah Kuala Terengganu, ibu kota kepada negeri Terengganu. Kita singgah Petronas sekejap. Bukan isi minyak beli air. Air sudah habis, kita dehydration sedikit, kekurangan air. So pentingnya tips untuk ride jauh, minum air banyak-banyak. Minum air kosong, mineral. Minum air mineral. Bentar ya, kejap ya. So inilah setiap kali kalau nak berhenti petrol station, Petronas ke, mesti beli air lah. Beli air mineral, air sejuk. Itu yang nikmat lah kalau travel jauh. Agak penat juga travel jauh naik motor LC. Aku rasa kekurangan kalau naik motor kat Pecai travel jauh, itulah antara kekurangan dia. Yang penting jimat minyak. So far tak ada apa-apa masalah. Tayar ori lagi. So barang box GV ni pun berguna untuk aku sebab barang banyak. So inilah punya GT Max LC ni. Dah kotor sikit lah, nak kena basuh lah lepas ni. So jom. Inilah batu bersurat. Sejarahnya batu ni menjadi masjid tanda untuk negeri Terengganu. Untuk dulu adalah dia punya tulisan-tulisan Jawi tulis tu kan. Sebagai orang cakap perantaraan bahasa kan. So itu dia buat kat roundabout. Menarik. So inilah Kuala Terengganu. Pusat Bandaraya Terengganu. Kita menuju ke Drawbridge Terengganu. Apa yang menarik? Dia jadi satu bangunan ikonik. Beserta satu kalau cakap jambatan tu sebagai bangunan ikonik untuk negeri Terengganu lah. Selamat datang ke Kuala Terengganu. Sampai geng. Inilah Drawbridge di Kuala Terengganu. Kalau korang tak sampai lagi naik motor, kena sampai naik motor. Tak adalah, aku rasa dah ramai, mesti dah ramai dah sampai kan. So aku kali ketiga sampai sini. Memang aku cakap view dia still menarik dan orang cakap boleh jadi tarikan pelancong nombor 1 di Kuala Terengganu lah. Okay geng, baru je lepas kita ambil drone shot di Drawbridge. Susah tu nak sebut, Drawbridge. So kat sini kawasan pantai, betul tepi pantai jalannya. Untuk aku update lah keadaan jalan bagus sekali, semua masih okey dan air laut pun tak berapa biru. Untuk pengetahuan korang, mungkin musim ni masih belum betul-betul air tu biru lah. So just macam ni je. Kita tengok kat situ air dia, air laut. Kalau pergi masa bulan 7-8 mungkin lah air tu biru. Cantik lagi. Tapi ni pun dah okey lah ni, cantik lah ni. So inilah Terengganu, syurga pantai dan air yang biru. So memang seronok lah kalau bercuti kat Terengganu kan. Rindulah Terengganu. Okey, itu saja. Aduh. Okay. Pagi tadi aku dah isi RM11. Kali ni pengisian yang kedua. Nak kali kedua sebab 100 km kot. Dah dekat 100 km. Itulah isi minyak dulu. Bismillah. RM8 betul lah sebab dia ubah. Okey dah boleh. Cukup. Bismillah. Okey, kita sudah sampai di villa. Apa nama villa?
Malay, alayai. Okay geng, aku dapat invitation dari Mat Din yang offer aku stay di Villa Alayai di Merang. Tengok motor dia. Gokil. Gila. Ni motor dia. Kalau korang tengok konten-konten dia, aku akan jumpa orang tu di sini. Jom Wir. Okay, inilah Din. Inilah Mat Din. So, cerita dia offer aku ada homestay untuk dia review lah. Aku boleh je buat review. Tak dah. So, nampak guru sikit. Okay. Okay, angle atas. Okay, kata nampak guru sikit. So, thank you weh. So, aku kat Merang. So, aku akan stay kat sini 2 malam. 2 malam kan? 2 malam. Okay, 2 malam. Alhamdulillah. Malam So, pertama massage. Jangan. So, let's go. Sebelum, sihat eh? Sihat. Waalaikumsalam. Allah ya. Cantik rumah dia. Nawir, nama dia. Nawir. Ni, Munawiri Zudin. Serius lah? Nama kau full? Janganlah. Okay, King, untuk hari ni aku dapat invitation dari Alai Malai di Merang. So kalau korang tengok Insta dia, dia sambut tetamu dengan air waterfall, mini waterfall lah cakap. Cantik kan? So setiap kali korang masuk, dapatlah dengar bunyi ni. Macam ada air terjun, bila air terjun. Biasa bunyi dia, bila masuk-masuk dengar ni. Dan ruangan ni memang terbuka. Masuk-masuk je, cerah je, tak gelap. Dapatlah satu pandangan yang best, view yang best. So dan seterusnya, ni tempat korang boleh lepak kat sini. Buka je, kau nampak swimming pool. Swimming pool bersaiz, tak lah, biasa je. Saiz biasa, normal saiz. Tapi cantik lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mat Din. Dia dah review villa ni. Dia content creator yang review homestay ataupun villa lah. So aku just tumpang je. Dia bagi offer, invite aku untuk bermalam di sini 2 malam lah. So bermula hari ni, esok dan hari Jumaat. Hari Jumaat baru aku check out lah. Tapi cukup lah untuk aku enjoy kejap, rest kejap setelah penat ride. Best lagi. Alhamdulillah. So ni kawasan pool dia. So kalau korang tengok, bila kita main bilik kat atas, sebenarnya ni ada 9 bilik. 1 di bawah ni. Tu. 2. Cantik kan? Ni bilik biasa bawah. Dia punya luas dia pun berbeza. Ada kitchen. Sekejap. Tengok. So kat sini area dapur boleh masuk ni ada boleh masuk. Korang tengok sini. So lengkap lah, ada dapur. So boleh lah korang bawa macam mana, buat lauk pauk ke, nak masak ke sendiri ke, boleh lah. So ada juga toilet kat bawah. Tapi yang bestnya bilik kita kat atas lah. Jom tengok tangga dia. Aku tak tunjuk tangga. View tangga dia dari bawah cantik. Kalau tengok dari bawah kedudukan tangga dan cara dia buat. Tengok ni. Best lah. Aku rasa penat, lelah aku tu macam terbayar sikit untuk sepanjang misi ride ni. Misi apa ride. Okay. Bismillah. 1, 2, 3. Wah, ni luas sikit berbanding di bilik bawah tadi. So, yang bestnya balkoni di bilik ni. Bolehlah korang tengok satu view yang best. Dari atas. So, sesiapa nak sebelum ke Pulau Redang, sebelum nak buat aktiviti yang lebih penat, satu hari tu penuh dengan aktiviti. So korang perlu ada rehat yang cukup sebelum memulakan aktiviti. Make sure kau stay di Alai Malai Villa. Itu saja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy video-video aku sepanjang
persiapan aku ride ke Eropah. Persiapan ini keliling Malaysia dulu. So aku akhiri vlog ini dengan doakan korang. Aku doakan semoga korang semua enjoy dan sihat-sihat selalu dan dapat nikmati video-video aku seterusnya. Selamat tinggal.